So guys, welcome back. So hari tu ada company reach out and cakap dia tengok video-video aku kat YouTube lah, video aku riding, and then dia cakap dia nak collaborate and dia send one dashcam camera from company called HFK. So nama model dia HM702. So kalau korang Google lah, pergi Google HFK dashcam akan keluar lah. So company ni dari China tapi dia ship internationally. Betul tu? Dia ship worldwide lah. So bolehlah ship ke Malaysia. And dashcam ni harga dia dalam 2000 lebih macam tu kot. So dalam video ni aku nak buat video installation and buat review apa pendapat aku. Okay, tadi aku dah unbox, so aku tak ada buat unboxing lah dalam ni. So dalam ni basically ada dia punya mounting. So dia gambar ni mounting dia dengan dia punya wiring. Jadi aku tunjuk wiring. Ni dia punya mount. So mount kat belakang dan mount kat depan. And dapatlah dia punya user manual, instruction, stiker, and itulah macam-macam lagi. Lepas tu, sebab tadi aku dah try, sebab nak buat video kenalah try dulu kan. Kalau tak try kan tak jadi. So ni dia. Ni rupa kamera dia. And ni dia punya screen. Screen dia kecil je. So ni aku letak dekat handlebar tu lah. Sekejap lagi aku pasang. And cara nak pasang dia, yang ni straightforward lah. Just connect kabel ni, warna ikut warna. And then dia ada 3 wire. So one is merah hitam ni biasanya akan connect ke bateri. So positif negatif bateri. And then yang ini is korang punya starter. Bukan starter, macam bila start atau on motor dia akan on. So kau kena connect dia dekat wire yang bila kita on motor dia on dashcam atau dia on lampu macam tu lah. So connect ni lampu nombor plate sebab nombor plate dah cabut. So lampu tak pakai. So lampu oren ni sebenarnya warna oren. Connect dekat warna merah ni. So bila kita on, dashcam ni pun on. Nampak tu? Merah HFK. Okay, kabel hitam dengan kabel merah ni pasang dekat bateri. See? Bateri for negative hitam, black is negative, red is positive. So dia masuk situ and ketatkan. Okay, dan and then yang ni, so ni sebenarnya cara malas sebab kat sini ada satu pin. And then ni pun pin, just cocok. So ni pun dah ketat. So tak payah buat apa-apa lah. Cuma sekarang ni aku kena balut dengan tape supaya besi ni tak touch komponen-komponen lain. So nanti dia akan kacau current lah. So ni tape. Lepas tu yang tu kita kena fikir macam mana nak sorok kabel supaya dia nampak kemas. Alright guys, pasang. Hari pun dah malam. So aku jumpa satu solution dekat mana nak letak screen tu. Dekat sini. So mula-mula aku mount kat sini. Dia ada bagi clamp. Ni clamp ni. Mount kat sini tapi macam terlalu menonjol. Aku mount dekat sini. Macam dia kena ni. So last mount kat situ. So kalau tengok dia jauh, macam tu rupa dia. Dia macam discreet sikit lah. Macam odometer, macam speedometer tu. Tapi kat sini ngam. So wiring ni, terpasang wiring, connect. Kita mount kamera. So kamera tadi ni aku dah pasang dia punya mount. So mount ni pakai double tip. Satu lagi yang ni double tip. So untuk belakang nanti aku letak kat sini kot. So depan tengah fikir nak letak mana. Mungkin tak kat depan ni tapi macam buruk pula. Satu lagi cara, kat bawah ni ada satu hidden. Tak kat bawah tu, tak nampak sebelah malam. So kita akan sambung pasang and kita akan tunjuk result dia. So guys, ni dia hari yang lain. Nak tunjuk sikit kamera tu. So ni aku dah pasang sini, kat belakang, and kat depan dia dekat bawah ni. Macam tu. So sini ada skru. And satu lagi lupa nak cakap semalam. Yang ini dia punya air pressure monitoring system. Nampak tak? So ni just skru je lah dekat tayar tu. Lepas tu matching dengan sistem tu. Bila kita on,
dia akan auto hidup benda ni. Sebab kita wiring ni kita cocok dekat lampu. So bila lampu kan hanya akan on bila benda ni on. So nampak dia hidup. So jom aku nak ride. Sambil cerita lah pasal HFK HM702. Let's go. Okay, itu dia. So mula sikit nak cakap, benda ni ada dia punya aplikasi dia, korang boleh download lah dekat Apple Play Store ataupun Google Play. Nama dia HFK lah, aku letak kat sini. So sini kat apps tu kau boleh setting macam-macam. Macam ni aku tengah tunjuk kamera belakang sahaja, dia boleh tunjuk kamera belakang dengan kamera depan kat sini. Dia boleh tunjuk kamera depan saja, tapi aku tunjuk kamera belakang lah. So ni view belakang. Macam ada reverse camera motor ni. So depan sebab kita nampak tak letak. Lepas tu lagi features kat sini, kalau kita tekan ada speedometer. Sini pun membantu juga sebab Harley Davidson ni kan aku beli dari US import. So dia punya speedometer belah sini dia pakai miles per hour. So dekat sini adalah km per hour. Kan gempak tu. So bila aku bawa, dia akan tunjuk real time kat sini berapa speed aku bawa. Lepas tu kalau kita tekan lagi, ini ada macam GPS. Yang ni tak pakai sangat kot, tapi dia ada GPS, elevation, apa semua, average semua ada kat sini. Yang ni kau punya leaning angle. So yang ni kau kena calibrate. Sekarang ni macam tak betul, tapi kalau aku lean, dia akan tukar. Nampak tu? Tak tahu lah kau nampak ke tak. Tak nampak ke sebab brightness tak cukup. Ok, brightness lah. Kalau brightness tekan ni lah. Lepas tu tekan bawah lagi. Yang ni ada korang punya trip. So trip ni tunjuk lah total distance sejak aku pasang ni sampai sekarang dah berapa km aku bawa. Average speed semua dari sini. Tekan lagi sekali. Ni tayar, pressure tayar atas, tayar pressure monitoring system. Forward wheel, rear wheel 2.4 bar, 2.5 bar. So bar ni kalau KPE korang darab 100 je lah. So ni 240 KPE, 250 KPE. And kalau tayar kau pancit ke apa, dia akan ada merah ni, ada warning. So itu dia kamera dashcam untuk motor. So korang rasa perlu ke dashcam motor ni? Sebenarnya perlulah untuk backup kan, kalau apa-apa jadi, at least korang ada bukti. Satu lagi benda ni, selain kamera punya function, selain dashcam, macam ada speedometer ni, function lah kan, kau boleh pakai. Oh sebelum tu live footage. So aku akan tunjuk footage ni. Footage dia ok, memang clear. Aku rasa dia record up to 2K, which is clear lah. 2K kan. Lepas tu kalau malam pun clear. Cuma bila kereta punya spotlight ataupun lampu kereta kat belakang tu terlalu dekat, dia akan silau sikit. Dia macam biasa lah malam lampu kan. Tapi nampak clear. Low light performance dia pun ok. And cara kau nak download tu, just motor ni nak pergi mana ni, download apps HFK tu. Lepas tu korang connect wifi dia, betul boleh lah download footage. Macam setting korang boleh go through application tu. Tu ada. So aku rasa ni je video hari ni. Thank you HFK sebab hantar ni untuk aku buat review. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, subscribe. Nantikan video seterusnya. Jumpa lagi. Peace.